Hi, good morning. Good morning. Today is the second day. So sekarang ni kita tengah breakfast dekat hotel ni. Then after this, we have a surprise. It's a surprise kan? What is it? Timbak lah. Oh, not surprise anymore. Yeah, but it's surprise for Kita the nak pergi reveal. jalan-jalan. Yes. We go eat at the breakfast area first, and then we go up and shower, and then we go to the park. Tadi ingat nak buat nak tunjuk-tunjuk lah apa yang ada kat breakfast ni kan. Sekali tengok ramai gila orang terus tak ada mood dah nak buat. Ramai sangat orang. Gatal lah kan? Ada suara ni. Bye. Sabut. Snow World. Tempatnya Ke kasino ke apa? Salah jalan pula. Kita orang dah ada dekat Sky Avenue. Nak pergi bawa budak-budak ni jalan. Dia nak pergi kat satu tempat ni. Hai guys, kita orang tak jadi pergi tu. Kita pergi apa? Snow World. World, yeah, Snow World. I can't wait to go there. I never touch snow. Follow Daddy. Mami tak tahu jalan ke mana, kita follow je. Seronok ke? Kau main lagi bulu-bulu baju. Tak panas ke? Tak panas ke? Ni dah lah dalam ni, apa nama ni? Suara apa? Cheetah. Cheetah. Because I'm a cheetah. Cheetah girl. And I have. Sky Avenue Complex. Today we're also bringing Sunny Why you bring Sunny? because I want her to see the snow. Dah sampai. Dia di depan dia. Apa dia di depan? So kita dapatkan jaket dulu. Ni L. L. Saya Mami punya M. Kaira punya tak dipilihkan. Hi guys. So dapat jaket. Ada saiz ke? Mami pilih dulu. Ambil. Ni kasut. Got the shoes ready. Wah, snow burger. Apa? Hi guys. Mami yang lain. Kat depan.
Nah, Diri careful. Oh, tengok ni. Nampak ke? Tu, ni. Ada slide. Video tau. Video. Careful, licin. Apa tu? Ada masuk mata. Ni, gambar dia. Lantai boleh? Boleh? Just waiting. Boleh nak masuk kat sini. Tapi kecil kan? Kita orang rasa macam kecil sikit. Dengan harga 200 berapa? 280. Untuk 4 orang. Kita orang beli tiket dekat Klook. So the area tu tak besar sangat, tapi okey lah. Nak anak fun kan. Khaira cakap dia macam dah lupa dah macam mana pegang snow. Kita orang memang dah lama dah tak pergi overseas, pergi main snow ke apa. Dulu masa dia orang kecil je last. Bila dah besar ni lama juga. Since COVID lah kita orang dah tak berjalan. Tengah main. Kalau bukan dekat Klook, harga dia mahal juga tadi. Untuk adult 100 lebih ke? 88 kids kan? 8 something tu kids. Dah lah. Adult. Harga kat kaunter. So transfer semua dah. Air boring lah kat sini. Nak keluar dari sini ke? Ha? Makan dulu. Dah. Seseru. Sejuk gila kat dalam. Kat dalam sejuk gila. Tak keluar jap. My favorite ice cream. You want ice cream? This is my favorite ice cream. I know, tapi sejuk. You nak ice cream? Pizza pun ada. Ha? Sekejap. What's the favorite apa? Ha? Last time kita beli something. Lemon. Okay, you can eat now. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sedap. Can I try some? Nak bagi dia orang. Okay. The peach. Ini strawberry. Oh, mama, gigi saya. Tak. Tak sedap RM20. Pegang elok, jatuh memang tak beli lain dah. Nak sikit, nak try peach? Elok boleh jatuh. Which much more yummier? Which flavor? Yogurt flavor. This has a slight taste of a mango plus like a strawberry. Ya, because strawberry kan ada masam-masam sikit. That's the ice cream. Apa dia rasa macam peach tea. Tahu kan? Peach tea? Peach tea. Peach tea, yes. Ulung peach tea. Yes. Dia rasa macam tu kan? Kalau Taste Khaira? like it. Ha? Kan awak dah kotor. Mine tastes like milkshake. Milkshake. I didn't know here ada macam-macam ni. Saya pun tak tahu. Did you know? This was here. Kenyang lagi kan? Betul tak? Dah petang lah guys. Tak tahulah ni. For me a bit boring lah. Tapi budak-budak suka. Betul ke korang suka? Tak sejuk.
Dia boring sikit sebab macam tak ada benda sangat kat dalam. Kau pusing-pusing situ. Tapi disebabkan mahal kena stay lah. Betul sedap oh. Apa? Street. Yang ni mana? Yang street food yang cakap tadi kan? Kalau nak pergi makan tadi, ada satu tempat tu makan-makan, jom makan ke apa? Yang tu ke? Malaysian Food Street. Yang halal tu yang jom makan tu dia. It's like Dia makan lah. Yang rasa Food Street ni macam tak ada halal tu. Oh ya. Tak silap Mami lah. Halal yang mana? Yang tadi Jom tu. makan dia tulis kan. Yang ada halal tu jom makan kan? Yang ni kan? Yang ni. Jom makan street food. Dia ada dua. Sebelum tu sampai kat situ tadi kita ada jumpa satu tu macam Chinese punya makanan. Dah pukul 2 dah. Kita tak lunch lagi. exactly a tea Saya kenyang lagi. Tapi tak tahulah. Jadi dah lapar. Korang dah lapar ke belum? Taklah kan sebab dah makan ni. Lapar sikit. Lapar. Jangan lelap dulu. Kaira dekat-dekat tu. Ini belakang Kaira kat sana. Dah tunggu abang. Tunggu abang. Tak panas ke? Taklah. Abang crash Kaira. Kaira crash dia balik. Okay, jom pergi kat daddy next. Jom next. Abang nak buka jaket tak? Nak buka jaket tak? Panas. Mana daddy Jom. Daddy kat sana. Pergi kat daddy. Nasib baik dah boleh naik sendiri. Dia orang dah cukup tinggi dah. Ada budak yang tak cukup tinggi memang tak boleh naik sendiri. Okey, pegang kuat-kuat. Macam. Kat sini naik 2 ride je. Satu ride RM16. Dia ada je family apa? Dia macam package combo macam tu, tapi kita orang tak ambil lah yang tu sebab tak cukup masa pun nak naik semua ride. So ambil 2 ride seorang. Amy dapat 2 ride, Kaira dapat 2 ride. Okay, let's go home. Cotton candy. The cotton candy was something I really wanted. Tadi aiskrim dah tadi. Mana lah, manis banyak sangat dah. On the way back. Ganti voice over. So how's guys? Macam mana? How's the vacation? How's the vacation? Great. Jam? Jam kat depan. Okay, apa dia bang? Great. Great. Nak datang lagi ke? Of course. Itulah, jauh ni nak turun ni. So, ya habis. Ya, makan-makan. Nak pergi makan meatball ke? You nak makan apa? Meatball. How about abang? Meatball. Kita back to reality. Play center. Play center? IKEA? Tapi mami dengar Ya. juga kan? Kaira tadi nak leceh bukan? Cable car. Not this time lah. Next time. Next time insya-Allah kita datang lagi Genting. Lepas tu pergi naik. Mami suka datang Genting, tapi satu je, Mami tak larat nak hadap pening dia nak turun naik tu. Mungkin kita boleh cari hotel kat bawah je lepas ni di. Kawan lah. Kan dekat bawah sana je. Lepas tu naik cable car. Kan. So end of our vacation. Back to reality. Amy banyak homework, Daddy ada kerja, Kaira kena buat matematik. No. Mami
kemas rumah dengan gosok baju. Walaupun kerja office banyak, kita tak payah buat kerja office waktu cuti. Yalah, tu tak ya. Ya, Mami tak suka buat kerja office time cuti. Kita fokuslah rumah and anak-anak. Betul tak? Tak. So, itu saja. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Bye. Is this the end of the video? Not yet. You want to say something? No, because dekat IKEA nanti bukan nak ikut lagi ni. Tak kot. Alah, Nak buat apa ikut kat IKEA? ikut nak tunjuk, nak Khairah pakai. Pakai apa? Pakai apa? Pakai yang necklace tu. Necklace? Tak lah. Okay lah. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa nanti.